Daging lamb. Kambing ni. Dah ada perap dengan apa ni, rahsia punya perapan. Okey, cerita sikit Haji, malam ni kita ada apa? Okey, malam ni kita ada nasi minyak makan dengan kambing perapan ni, ayam bakar, ikan bakar. Lepas tu sup ayam. Sup ayam sangai. Itu siap mari. Resepinya tanya kita punya chef ya. Chef kita lunch. Okey. Okey, saya akan teruskan lagi di kawasan pemprosesan makanan yang seterusnya. Proses lah proses. Ya. Ni ayam, basuh ayam dulu. Sebelum basuh kita perap lah. Cuci dulu sebersih-bersihnya. Bukan cuci pakai sabun. Kenapa tak boleh cuci pakai sabun tu? Tadi bau sabun lah. Buih-buih mulut orang makan. Betul juga. Jadi apakah hari ni kita bakar ayam ke goreng ayam? Kita bakar. Semua bakar. Okey, cantik. Itulah. Malam Kang, silakan datang kita buka bersama di Surau Lokman Hakim. Alright. Dijemput hadir. Okey, saya teruskan ke bahagian apa section ikan pula. Section ikan. Bersedia saya. Coba bat apa cerita ikan ni? Kena buka apa? Ini ikan kita nak buat ikan sumbat. Special malam ni. Datanglah ramai-ramai. Yang pasti insya-Allah malam ni kita sumbat dalam perut kita. Jangan tak baca doa. Doa sumbat makanan. Doa peneram perut. Okey, inilah dia kawasan seksi ikan. Jom hari saya sedar bersama dengan petugas orang kuat Selah. Sama saya ada dua Din di sini. Din Custom dan Din WSP. Mari. Bila Din ni bergabung habis. Dia ada 3 Mandin. Mandin ada tak? Ya, satu lagi Din tu Lepas tu jadi Mak Mandin. Bang kupas tu, tapi jangan potong je. Kupas tu, jangan kita ada banyak cawangan. UiTM, MRT. Ni buah ni blend lah. Itu blend. Bisa. Bob mana Bob? Kupas dia dulu semua bawang-bawang ni. Aduh. Bila. Sampai dah Zul. Awak ada nampak ni 2-3 dah. Habis dah. Jadi bukan habis. Okey. potong tadi. Sampai dah. Halia beli apa? Okey, kita tanam lah. Boleh. Ni abang punya? Ni untuk tuan pengurusi, ucapan sikit kenapa kita sampai ada 2 iftar perdana ni? Selalu surau biasa buat 1 kali je. Mak kaya lah. Saya tak cakap apa-apa sama hari raya. Saya batis. Datang malam ni datang. Makan. Jangan sama raya, Lailatul Qadar tak settle lagi. Okey. Sekian. Tak boleh, selagi tak buru Lailatul Qadar tak boleh lagi. Okey, sekian saja daripada ni. Ada tu. Kan? Plastik kecil je.
Cuci ya. Boleh.